kedai terpencil, tersepit di antara kedai-kedai macam ni boleh dapat rating 4.9 kat Google. Maknanya power ni. Sambal ni pedas tak? Pedas. Pedas? Oi. Pedas gila-gila. Tadi aku tanya makcik tadi, dia kata ini pedas. Iya ke pedas? Ayam penyet aku pergi mana-mana tempat ayam penyet tak pedas. Wow. Tak pedas kan? Kalau ekor dia kau boleh gigit sampai rasa macam makan kerupuk. Wah, tu best tu. Melantak be. Hai, Assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey geng, aku sekarang ni berada dekat area Subang Airport. Aku ada kerja sikit kat sini lah. Sekarang jam menunjukkan pukul 3. Aku tak makan lagi. So maybe aku akan cari pot makan berhampiran area sini lah. Tadi aku ada Google satu pot makan ni. Aku jumpa satu pot makan ni. Nampak macam menarik. Warung tepi jalan dia. Tak tahulah dia buka tak musim-musim raya ni kan. Nak tahu kedai apa yang aku makan, korang like video sampai habis. Tapi macam biasa kan, so tu jangan lupa subscribe channel aku Melantak Babe. Tak apa, kejap lagi aku sampai, aku cakap kat korang kedai tu macam mana. Jom. Kedai mana aku nak pergi ni, aku pun tak tahu ni. Aku main cari je kedai dia ni. Aduh, kedai dia tak buka lah geng. Aish, tak buka pula. Aduh. Tak apalah. Kita belok terbalik dah. Tak buka pula. Aku baru nak makan ayam penyet tu. Aduh, tak apa. Kita cari kedai lain lah. Aku dah tak ada idea nak review kedai mana. Ya Allah geng, aku tak tahulah. Apa susah sangat cari kedai makan kali ni. Yelah, mungkin dah pukul 3.30 ke pukul 4 kan. Macam kau nampak tadi, ada satu kedai aku pergi tu tutup. Lepas tu aku ada pergi cari 2-3 kedai lagi pun tutup. Ada satu kedai tutup untuk renovate pun. Sebenarnya terus terang aku ingin makan ayam penyet. Dekat tempat aku ayam penyet banyak. Tapi yelah, dah aku ada dekat area Subang kan, Kampung Melayu Subang kan. Itulah, aku dah cari satu lagi ni last, kalau tak aku balik lah. Kedai dia dapat rating 4.9. Cuma aku tak jumpa kedai dia mana. Dia jual ayam penyet. Aku sekarang ni dekat area Subang Perdana kata silap aku. Mana kata kat sini kedai dia. Oh ni warung santai ayam penyet house. Ada ke? Macam tak ada tu. Tak apa, kita tunggu ni. Kejap lagi aku nak masuk parking. Okay geng, aku decide nak makan kat sini lah. Restoran apa nama ni? Restoran warung santai ayam penyet house. Ni lah kedai dia. So jom lah. Minta maaf geng kalau aku tak pakai topi. Aku memang tak bawa topi hari ni. Aku sebenarnya nak sajalah keluar-keluar. Assalamualaikum. Dah buka tak? Buka sekejap saya nak order. Okay geng, kat sini ada menu-menu dia lah. Ayam penyet satu. Nasi ayam penyet satu. Lepas tu saya nak apa? Keli penyet boleh? Keli penyet? Ala kad lah, ala kad. Keli. Lepas tu air bagi saya teh ais. Okey. Itu je. Itu je. Makan. Okay geng, dekat sini ada, nampak lah, ada ayam penyet, keli penyet macam biasa lah. Nasi kembung penyet, ada bakso pun dah ada lah, bakso beranak semua, Indomie, air macam biasa lah. So kedai dia macam ni lah. Ni main random je, sebab kedai yang aku nak pergi asalnya tu tutup. Hari ni memang banyak dugaan sikit lah hari ni. Yelah, lepas raya kan, banyak kedai tak buka. Itulah. Pagi dah ada lah. Pagi buka sampai pukul 10.30 malam. Sampai 10.30 malam lah. Sini memang ayam penyet, makanan-makanan Indonesia lah. Okey, kita depan apa? Roti canai? Itu roti canai. Pagi-pagi lah, sarapan pagi punya lah. Nanti pukul 6 dia buka balik. Pukul 6 petang dia buka balik lah. Itu untuk roti canai lah. Roti canai. Okey. Ini tak apa ke? Saya masuk sini tak apa kan? Tak apa, okey. Terima kasih. Ini ayam letak ni apa, tepung lah. Tepung dengan kunyit lah. Ada ramuan lain tak ada? Ramuan lain tak ada lah. Tak ada ramuan istimewa, tak ada lah. Memang semua lebih kurang sama lah macam ni. Ya. Okey. 15 minit. 15 minit. Oh, lama.
Oh, dia nak bagi garing dalam lah. Ya, bagi garing. Bagi garing lah baru sedap kan. Jual ayam penyet je. Ayam kalau ayam gepuk semua tak ada lah. Tak ada, ayam penyet. Ayam penyet je lah. Kenapa tak buat ayam gepuk? Kan senang. Lain lah, sambal lain lah. Sambal dia lain. Sambal lain-lain lah. Saya tengok kat Google tengok ramai yang bagi rating 49 kat kedai ni. Itu saya singgah tu. Sebab tadi saya pergi banyak-banyak kedai, banyak yang tutup juga. Perut memang nak makan ayam penyet. Itulah nampak dekat Google 49 tu singgah tu. Baru buka kedai ni? Daripada bulan 11 tahun lepas. Sampai sekarang lah. So tengok geng dia punya sambal dia. Sambal ni pedas tak? Pedas. Pedas lah? Oi. Pedas tu yang risau tu. Pedas gila-gila. Betul. Kalau tak pedas orang tak nak. Kalau tak pedas tak puas. Betul lah kan? Aku tak tahu lah geng, macam mana kedai kecil macam ni, kedai terpencil tersepit di antara kedai-kedai macam ni boleh dapat rating 4.9 kat Google. Maknanya power ni. Ni lah macam aku cakap, restoran Warung Santai, selera anda Ayam Penyet House. Macam aku cakap lah, aku tahu kedai ni pun daripada Google review. Okey. So, nasi ayam penyet ni harga dia berapa? RM10. RM10. Satu set ni RM10. Yeah. Lepas tu yang kalau yang ini, kalau set dengan nasi berapa? 13. So kalau saya ambil ala carte ni jadi 11 lah. Okey, terima kasih. Okey geng, setelah berhempas pulas pelbagai tempat, pelbagai sudut aku jelajah nak cari ayam penyet. Akhirnya aku jumpa satu pot ayam penyet yang terpencil. Dia tersepit di celah-celah antara kedai-kedai. Kedai dia kecil je, iaitu Warung Santai Selera Kita ataupun Ayam Penyet House lah, yang berada dekat pinggiran Subang. Ini ialah pinggiran Subang lah. Banyak kedai aku pergi tadi tutup. Ialah musim-musim raya ada yang tutup. Ialah satu aku datang pukul 4, ada kedai yang dah tutup dah kan. Okey, macam aku cakap lah, ini dekat depan aku ayam penyet. Nampak ayam penyet macam biasa lah. Ayam penyet macam kau tak pernah makan ayam penyet macam biasa. Lepas tu yang ini pula ialah ni keli penyet. Keli penyet macam biasa set ni dia akan bagi sup. Untuk ayam penyet ni, ayam penyet dengan nasi ni harga RM10. Okey lah kan. Dekat Subang ni okey lah harga dia. Lepas tu untuk keli penyet ni harga dia RM11. Air teh ais. Apa-apa kita layan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa, dia kalau air dah sedap, insya-Allah yang lain sedap. Okey, kalau kau tengok dalam sepinggan set ayam penyet aku ni, macam biasa dia bagi kau nasi, lepas tu dia bagi kau ayam. Aku minta bahagian Thai ayam, lepas tu dia bagi tahu dengan tempe macam biasa, salad sikit dengan timun, lepas tu kau tengok dengan sambal yang mengerikan ni. Tadi aku tanya makcik tadi, dia kata ini pedas. Iya ke pedas? Ayam penyet aku pergi mana-mana tempat ayam penyet tak pedas. Kalau ayam gepuk ia pedas, ayam penyet biasa tak pedas. Tak apa, kita rasa dulu. Ayam dia nampak goreng garing, panas lagi. Aku nak patahkan ayam dia dulu. Lembut. Yes, aku suka ayam jenis-jenis macam ni. Rangup. Lain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini bukan goreng biasa ni geng. Ayam dia kalau kau tengok garing elok dekat luar. Dalam dia aku tak boleh kata dia juicy, tapi dia berminyak-minyak lah. Berminyak-minyak. Dia berjuicy lah, tapi dia tidaklah berjuicy sampai terpacu-pacu kat mulut, tak ada. Ayam penyet ni aku suka ni sebab dia garing dia elok. Dia nak compare dengan ayam goreng berempah, dia ada beza sikit. Yang ini dia dah lah dia goreng lama, lepas tu dia hentak-hentak lagi kan. Tapi macam ni sedap. Lepas tu, tu rasalah salutan kunyit tu, ada masin garam dia. Nice lah. Okey lah. Sedap. Sedap. Okay. Lepas tu, aku nak layan ayam dia ni dengan sambal. Lama. Ayam penyet. Lagi kalau bahagian kulit macam ni geng. Memang boleh buat bergaduh. Ambil isi dia, aku nak makan dengan sambal dia. Sambal yang dikatakan pedas ni. Macam ni lah, nampak? Tambah lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pedas pun. Tengok luar kan macam pedas, tapi bila kau dah makan tak pedas pun. Tak apa, sekali lagi. Ni aku ambil banyak sikit. Macam ni. Macam ni lah, nampak? Nampak banyak sikit. Okey, dia dah mulai pedas. Pedas. Tak apa, kita cover lain dengan nasi.
Oh, berpeluh aku. Kena ambil tisu. Okey, sambal ni kalau kau tengok luaran dia ni, memang warna dia merah menyala. Dia ialah sambal yang pekat. Kalau kau nampak, memang ada banyak biji-biji cili dekat sambal ni. Pedas. Aku minta maaf, ini kira ketiga ayam penyet yang pedas. Ada rasa masam tomato, ada rasa cili tu sendiri, ada rasa sedikit masin. Manis ada, tapi manis dia tidak keterlaluan. Okey, tempat lain aku makan ayam penyet, biasa sambal dia manis. Dia ada manis-manis sikit, betul tak? Dia ada masam manis. Untuk sambalnya ni, dia lebih rasa pedas, masam, manis tu ke belakang sikit. Ini yang aku dapat detect lah. Lepas tu, alamak. Kau tengok sendiri lah, geng, warna dia. Cakap terus terang, ayam penyet, biasa kita makan tak pedas kan? Tapi untuk ayam penyet yang aku dapat ni, dia agak pedas sikit. Macam itulah perangai dia pedas. Sekali lagi, kita ambil dengan nasi. Oh, macam sambal yang sedap. Itulah pelik lah aku. Biasa kita makan ayam penyet tu dia tidak begitu pedas, tapi untuk yang ini dia kalau dapat skala 5, pedas ni aku katakan dia sebagai 3.5 atau 4. Kategori pedas lah. Jadi kalau 5 tu dah jerit-jerit tu. Ayam dia pun rangup elok. Aku tak nak komplain. Tapi sambal ni walaupun pedas, kau tak boleh berhenti makan. Sedap. Rasanya kena minta lagi sambal dia. Okey, kat sini tempat makan pun macam biasa geng. Tempat makan dia ada sudut kecil yang ni dan ke belakang. Tak besar pun, kecil je. Dia macam separuh kedai. Macam separuh kedai. Kat sini pun macam kau nampak ayam kalau di order baru dimasak panas-panas. Ada satu tempat ayam tu dah masak lama, dia tinggal celupkan sikit. Ini daripada tu belum goreng, dia goreng siap-siap. Oh, lupa pula. Ni ada bagi sup. Oi, sup dia pun nice lah geng. Oh, nampak? Sup dia warna tak jernih. Sup dia warna pekat. Untuk apa yang aku makan setakat ni, kategori bagus juga kedai ni. Baik. Kalau kau tak nak makan ayam penyet ni, kat sini ada keli penyet. Ada apa je? Indomie pun ada. Ada bakso. Bakso mana kalau kau nak. Tapi kalau kau nak cover pedas, kau kena ambil kicap. Pedas. Dia, aku nak kata pedas sangat pun tidak lah. Mula-mula makan tadi dia okey. Lepas tu pertengahan dia jadi pedas. Lepas tu sekarang ni dah start okey balik. Aku rasa pelik pula buat video tak pakai topi. Rasa macam bersalah pula. Orang tak kenal nanti kan. Tapi kau tengok ayam dia geng. Oh, ayam dia nice lah. Aku suka ayam garing-garing macam ni. Kan? Dia kalau kau fikir-fikir kan, sekadar ayam penyet dia apa sedap sangat. Tapi untuk ayam penyet ini sedap lah. Kena. Okey, lagi satu, kalau kau datang sini kau kena ambil dia punya sedap gorengan dia. Sedap gorengan dia tu memang sedap. Crispy rangup tu yang sedap tu. So aku tak pelik lah kalau rasa macam ni. Orang bagi rating 49, aku tak pelik lah. Memang sedap. Tapi itulah, kedai dia agak terpencil sikit. Okey, aku nak cuba ni pula. Dia punya keli dia. Bismillahirrahmanirrahim. Keli pun macam ayam juga. Rasa lebih kurang sama je mana-mana tempat. Cuma rangupan dia, kerangupan gorengan dia tu yang main peranan. Sedap lah. Aku rasa macam nak tambah lagi lah. Abang, boleh bungkus? Ayam penyet 1 bungkus. Lagi satu bakso. Lagi satu bakso. Betul lah, sambal pedas lah. Sambal pedas ya? Pedas, tapi pedas yang kita nak lagi. Maknanya kita nak makan lagi. Tak boleh berhenti. Tapi nanti bungkus tu boleh. Nak sambung lagi ni, nak masuk video ni. Itulah aku cakap, jangan pandang rendah kedai-kedai macam ni. Kadang-kadang kita pandang sebelah mata je kedai-kedai ayam penyet macam ni kan. Tak adalah sedap macam sedap sangat sebab dia ayam penyet dia. Tapi untuk kategori sambal dia, level kelaparan aku, kerangupan ayam yang dapat panas-panas dia memang ngam. Ikan keli ni geng, kau nak tengok sedap tak sedap, kau kena makan demi ekor. Kalau ekor dia kau boleh gigit sampai rasa macam makan keropok. Wah, itu best tu. Aku tak ada apa benda nak cakap. Aku nak fokus pada makan. InsyaAllah aku dah order bungkus nak makan nanti malam. Dan aku ingat sekejap lagi aku nak tambah nasi tambah. So kat sini siapa-siapa yang duduk berhampiran ke, yang teringin makan ayam penyet ke, aku rasa kau datang dekat warung, apa nama kedai ni aku tak ingat lah. Warung apa, Selera Santai Kita ke apa, Ayam Penyet House lah. Nanti aku bagi alamat. Cakap tengok daripada menantap babe lah. InsyaAllah lah, kalau kau nak minta sup lebih dia bagi. Tak ada masalah. Okey, aku nak makan macam-macam. Jangan lupa subscribe channel aku menantap babe. InsyaAllah ada pot baik, ada pot makan yang lain lagi aku tu kau. So siapa dah jemur makan makanan raya, nak makan benda pedas-pedas sikit, boleh datang sini. Okey, macam biasa jangan lupa subscribe channel aku menantap. InsyaAllah ada pot baik, ada pedas, ada pot makan yang menarik aku tu kau. Terima kasih sebab sentiasa support aku. Assalamualaikum. Bye bye.